Sebelum Musa lahir, Fir'aun mimpi. Fir'aun mimpi ada dua riwayat. Satu mimpi Fir'aun tu dia duduk tengah tidur. Dia tidur pakai mahkota atas kepala. Tiba-tiba dia sedar. Bukan sedar tidur. Dalam mimpi tu dia sedar. Bukan sedar bangun gini tak. Dalam tidur juga. Dia sedar bangun tu dalam mimpi lagi. Sedar bangun tu mahkota dia jatuh. Bila jatuh golek. Keting. Dia pun turun ke atas ambak. Lepas tu golek slow. Tiba-tiba slow tu jatuh depan kaki seorang budak. Seolah dia ada ambak ni, tiba-tiba berhenti dia depan seorang budak. Hak umur setahun 2 tahun duk cegak. Mahkota tu berhenti di kaki budak tu. Dia pun tengok. Lepas tu dia sedar. Hak mimpi hak masyhurnya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dia tengok api tubik daripada Palestin. Bola api tubik daripada Palestin laju menuju ke negeri dia, negeri Mesir. Bola api ni masuk dari negeri Mesir, bola api ni pecah masuk dalam rumah semua orang Mesir kecuali rumah Bani Israel yang api ni tak masuk. Lepas tu dia sedar. Maksudnya melalui dua takbir mimpi ni, ahli sihir dia, kau ahli nujung dia, kau haman, kau gapo, maknanya akan datang ni akan lahir seorang budak dari kalangan Bani Israel yang mana budak ni Tuhan akan akak untuk menjahannamkan dan menghancurkan kerajaanmu. Oh, pusing lalu dia. Rosing. Sebelum ni dia mengaku Tuhan. Tuhan apa rosing ni? Situ nampak dah bodoh tak? Tuhan apa rosing ni? Orang nak peracur dia ni. Last sekali mesyuarat diputuskan supaya setiap wanita Bani Israel ni dikuarantin. Hak mana ngandung kena sita, duduk setempat. Siapalah beranak. Beranak pula bidai orang lain tak boleh. Kena bidai orang Kipti, orang Mesir juga. Kalau bidai sama dia tusuk identiti. Mungkin hak beranak jantan dia rakyat tino, dia tusuk budak awal-awal. Jadi tengok-tengok beranak tino, tak apalah, lepaslah. Tapi kalau jantan, bunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia sembelih anak-anak jantanmu dan dia lepas anak-anak tinomu. Tapi bila mari lagu ni, puak-puak Kipti sendiri pun komplain. Jangan buat gitu. Padahal tu kita kata bahaya untuk raja dia, bahaya untuk pemerintah dia. Tapi mikir so benda lain nak buat pun berat juga. Apa yang berat tu? Bicar punya bicar. Dia kata gini yang jadi berat tu. Yang jadi berat selama kini, hak jadi pekerja, hak jadi koli, hak jadi kosikong gapo tu, orang-orang Bani Israel selama kini. Dan orang-orang hak Bani Israel selama kini umur rata-rata 40-50 hak dia buat kerja tu. Dan satu masa orang hak 40 jadi 50, hak 50 jadi 60, jadi kau tua, jadi kau tak cekak nak buat kerja. Lepas tu hak baru nak beranak pakat kutip bunuh. Lepas ni siapa agak-agak nak buat kerja? Nak jadi koli siapa? Hak tua kau tak cekak, hak baru nak tubik kita pakat bunuh. Kalau tak ada kerja, nak suruh kita mula kerja, tak boleh pergi gini. Kita sendiri kena kerja, kena fikir ni benda-benda lagu ni. Mari mikir. Bila mari mikir, dia pun buatlah peraturan. Selang setahun. Maknanya kalau tahun ni, siapa beranak kena bunuh, tahun depan lepas. Tahun depan tak ada, siapa beranak jantan pun lepas. Lepas tu tahun ketiga, bunuh semula. Tahun keempat, lepas semula. Tiba-tiba nasib baik jatuh pada abang Nabi Allah Musa. Abang Nabi Allah Musa ni Nabi Allah Harun. Tahun Nabi Allah Harun beranak, tahun hak tak kena. Terlepaslah dianya. Tapi nasib tak baik, tahun Nabi Allah Musa, tahun kena sembelih. Ni yang tahun kena sembelih ni. Jadi pendek cerita, Harun terlepas Musa. Dia 3 beradik kan? Kakak sulung nama Maria. Abang Harun, adik Musa. Zaman Nabi Musa tu, Allah bui, walaupun mak dia mengandung, tapi mata orang tengok. Dia apa dia? Sebab nak suruh berhenti. Kita berhenti. Nak rayak ustaz berhenti, takut malu dia buat bunyi kipas. Okey. Gapo ni? Beranak Nabi Musa dak. Dia nampak mata orang tengok perut mak Nabi Musa ni, nampak kan? Nampak sepotak ngandu, wadah ngandu. Jadi akhir sekali beranaklah Nabi Allah Musa. Bila beranak ni biasalah
Tahun tu tahun orang cari. Kadang-kadang mari rumah dia nak cek siapa beranak sebelum ni. Bila mari cek tu, mak Nabi Musa ni dia buat kotak. Dia buat kotak. Kotak asal dia buat ni bukan nak peranyuk Nabi Musa. Kalau kita baca tafsir, kotak asal dia buat ni tanya orang mari ngecek. Tanya tu orang kata tu masuk dah dalam kampung tu. Tentera-tentera Firaun nak mari ngecek. Jadi bila nak mari ngecek gitu, dia ambil Nabi Musa, dia kemah-kemah, dia sipir-sipir, dia tak dia kotak. Lepas tu dia peranyuk, tapi kotak tu dia ikat. Kotak tu dia ikat sampai kepada pucuk belakang rumah juga. Maknanya bila orang mari ngecek, kotak tu hanyut dah dia. Tapi dia ikat tali. Bila orang mari ngecek, tak ada ni. Jadi bila pergi dah orang, tarik mula tali tu. Tapi tiba-tiba hari tu tergesa-gesa dekat dah. Cepat-cepat orang mari ni. Orang mari tu tak ingat ikat tali di kotak. Terlepas weh. Terlepas tu ni lah dalam surah Al-Qasas dia sebut ke kakak dia Maria, Kusis. Kusis tu apa? Jejak ki dia. Supaya lalu kat tepi tebing tu tengok kotak adik mu duduk dalam ni gimana. Kusis ni sama seperti kita baca, kita kata kisah. Kisah tu kisah. Kalau dalam Quran banyak kisah dia jadi surah. Surah apa? Al-Qasas. Surah Al-Qasas dalam Quran. Kisah-kisah. Kisah-kisah ni dipanggil tatabbu'ul asar. Penelusuran jejak. Kita cari kisah, kita cari sejarah bila kita boleh ambil pengajaran daripada jejak dia. Sama seperti ni pun mak Nabi Ibrahim guna mak Nabi Musa guna apa? Kusihi. Jejakilah jejak dia tu. Jadi kita nak ambil pelajaran daripada jejak orang-orang besar. Gitu tengok-tengok sekali berhenti mana kotak tu? Kotak tu berhenti dalam kawasan istana Firaun, daya-daya istana Joppa. Kalau boleh gak janganlah berhenti situ. Tempat tu lah kalau boleh jangan berhenti. Kalau boleh gak berhenti di depan taska ke depan rumah anak yatim ke tak. Selamat anak aku. Tapi berhenti tempat awak tak boleh takut, situlah Tuhan letak. Bila jumpa kotak tu daya ni tak berani buka, tak berani. Jadi bawa kotak ni pergi ke isteri Firaun. Siapa dia? Asiyah binti Muzahim. Jadi buka kotak tu. Ada budak comel pula. Batulan pula Firaun dengan Asiyah ni tak lihat no. Marilah perasaan kita kata runtuhnya hati seorang ibu. Kena kau budak ni. Allah capuk saya. Tunjuk pada Firaun. Moga-moga anak ni kita boleh jadikan sebagai anak akak duduk sekali dengan kita. Baik bagi kita satu masa. Firaun kata apa? Baik bagimu, tak baik bagi aku. Tapi tak baik bagi aku. Dia tak semelih muka main dengan bini. Kadang-kadang Firaun pun takut juga kau bini. Tak, nampak orang kedebel kadang-kadangnya. Gangster nampak dak muka parut tapi dengan bini, ayang nak tubik sementara, tubik mana? Tinggi seorang bini tak jadi tubik. Parut 14 muka dak nampak ganas. Ganas orang lain lah. Okey. Jadi dengan bini pula gitu lah, walaupun seorang Firaun dak ganas ke apa pun, main dengan permintaan isteri tu dia tunai juga. Ambil lah perah. Jadi sedihlah mak Firaun. Tapi gapo maksudnya sini? Tuhan nak royaknya Nabi Musa ni, hak dia takut, hak akan menghancurkan kerajaan dia, Allah izin membesar dalam istana dia. Tidur atas katil kerajaan dia, makan dalam rumah dia, minum dalam rumah dia, membesar dalam istana dia, dapat pelajaran dalam istana dia. Dia tak tahu orang yang tengah besar, orang yang dia perah ni, hak ni lah nak peracun dia apa. Hak ni lah hak nak menjahanamkan dia apa. Dia duk berasa orang lain, duk cari orang lain, tak berhenti. Hak Tuhan nak letak peracun dia tu duk dalam istana dia dah, duk dalam rumah dia sendiri. Tak ada mikir. Tapi nak suruh dekat juga Nabi Musa dengan mak dia, jerit tak berhenti. Buipek tak kena, panggil orang tu terang buipek tak jadi. Lepas tu panggil pula orang-orang kampung. Buat apa? Interview. Siapa boleh buipek, siapa berhenti. Dulu kita ni interview nak minta kerja. Ni interview nak buipek ke Nabi Musa ni. Terang ni tak jadi, terang ni tak jadi. Last sekali mak Nabi Musa terang, nak dengan mak dia tu kan. Jadi mak dia pun boleh kerja lah sebagai penyusun Nabi Musa dalam istana. Nak ayat tadi, rusing. Tapi Allah nak letak tu. Allah atur comel tu. Mak dia boleh jadi duduk dekat, masuk dalam istana Firaun. Dan sekali besar. Kisahnya secara ringkas, Nabi Musa ni mari kat mana? Nabi Musa ni,
Kalau kita kata sebut Yahudi, sebenarnya Nabi Musa tak sabit. Sebab Nabi Musa mari anak nombor 3 Lewi tu. Raubin, Syamun, Lewi. Nabi Musa ni dia mari ikut keturunan Lewi. Keturunan Lewi ni banyak melahirkan keturunan nabi-nabi. Kalau Yahuza ni banyak pemimpin kok jadi raja. Okey, contoh. Musa bin Imran, Imran bin Qahat, Qahat bin Azar, Azar bin Lewi, Lewi bin Yakub. Automatik Harun pun samalah. Bila sebut keturunan Musa, keturunan Harun juga. Takut sekali. Kalau Nabi Ilyas, dia mari ikut keturunan Nabi Allah Harun. Kalau Nabi Ilyas, sebab Ilyas bin Yasin, Yasin bin Fanhash, Fanhash bin Elizia, Alza tu. Kemudian Elizia bin Harun. Nabi Ilyas mari ikut Nabi Harun. Kalau Nabi Ilyas dia mari ikut Nabi Allah Yusuf. Ilyas bin Akhtub, Akhtub bin Syu'lim, Syu'lim bin Afrayin, Afrayin bin Yusuf. Kalau Nabi Ilyas. Kalau Nabi Yunus dia mari ikut Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf. Bunyamin bin Matta, Matta bin Abu Matta, Abu Matta bin Bunyamin. Adik Nabi Yusuf kan, Bunyamin dah. Kalau Nabi Allah Yunus mari ikut tu. Kalau Nabi Allah Daud, Sulaiman ni mari kepada Yahuza. Daud bin Ishaq. Ishaq bin Uwaibid. Uwaibid bin Hashun. Hashum bin Aminadab. Aminadab bin Aram. Aram bin Hashrum. Hashrum bin Farish. Farish bin Rahba'an. Rahba'an bin Farah bin Rahba'am anak Nabi apa ni? Nabi Daud dia. Nabi apa saat ni kita sebut Nabi Daud. Daud bin Ishaq, betul dah. Daud bin Ishaq, Ishaq bin Uwaibid bin sebentar dah. Daud bin Ishaq, Ishaq bin Uwaibid. Betul dah. Uwaibid bin Hashun, Hashun bin Aminadab, Aminadab bin Aram, Aram bin Hashrum, Hashrum bin Farish, Farish bin Yahuza, Yahuza bin Yakub alaihi salam. Betul dah. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman dia mari ikut Yahuza. Kalau Nabi Zakaria mari ikut Nabi Sulaiman, Yahya mari ikut Nabi Sulaiman, Nabi Isa pun mari ikut Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad mari ikut Nabi Allah Ismail. Ikut Nabi jugalah. Nabi anak dia nombor 1 Nabi. Salah seorang bini nombor 3 Aish tadi. Muhammad bin Abdul. Muhammad bin apa? Kalau tak lepas dah Muhammad bin gapo letih benar dia. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir inilah yang sebenarnya Quraisy tu. Hak kata Arab Quraisy tu nisbah atas tok dia nama Fihir inilah. Hak dipanggil Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ak bin Adnan bin Udak Abih. Kalau nak sambung Udak ni dia sapalah kau Nabi Ismail tu, sambung dengan Ibrahim, sambunglah atas ni. Panjang. Jadi kebanyakan nama tok Nabi tu ada bukan nama sebenar. Contohlah Abdul Muttalib tu bukan nama sebenar. Nama sebenar Abdul Muttalib Syaibah. Abdul Manaf Hashim. Syaibah bin Hashim. Hashim pun bukan nama sebenar. Nama sebenar Hashim Amru. Abdul Manaf bukan nama sebenar. Al-Mughirah nama sebenar. Qusay bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Zaid. Contoh. Ada atas tu nama betul, ada atas juga bukan nama sebenar. Dia guna nama panggilan. Baik. Kembali. Siapa kisah Nabi Musa saat ni? Besar-besar lah sekali jadi kisah Nabi Musa nak tolong orang dia Bani Israel hak balah dengan orang-orang Kipti ni, dia salah pergi tumbuk. Tumbuk kawan tu sekali tumbuk mati selalu. Tengok betul tak ada orang. Selamat tak ada orang. Biarlah. Jadi kecoh lah kisah mati ni. Siapa dia buat kerja lagu ni? Jadi buat senyap-senyap lah kisah tak tumbuk tadi tak ada orang.
Lepas tu hari lain pula, orang yang dia nak tolong tu buat perangai pula. Dia nak tolong siapa tadi? Dia nak tolong orang yang Bani Spodia, Bani Israel duk balah dengan bangsa Mesir, bangsa Kipti. Kerana nak tolong kawan tu, dia pergi tumbuk mati. Tiba-tiba kawan tu buat perangai pula. Pah kipah pah ekor ni kawan ni. Suruh berhenti sungguh dah kali. Pas ni kalau mampu lapu hang berhenti selalu ni yang kedua dah ni. Okey. Orang yang dia tolong tu buat perangai pula. Bila buat perangai pula, balah pula, dia nak pergi sekat. Tapi kali ni berhati-hati dah lah. Ada saat ni salah tumbuk orang mati selalu. Jadi bila dia nak pergi tarik orang tak suruh balah dia tu pun tubik. Kes dia tu tubik jadi pecah. Dia kata hak dulu tu mau tumbuk kawan tu sampai mati. Lepas tu hari ni nak tumbuk aku sendiri pula ke? Jadi dia kecek gitu dengar kau kawan hak tu. Pecah jadi. Hari tu mau tumbuk dah dia tu sampai mati. Hari ni nak tumbuk aku pula ke? Pecah lah. Kena kamu. Lari lah. Ada orang tua besar lari. Dia pergilah ke negeri Madian. Negeri Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Gigi pendek cerita nikah dengan anak Nabi Allah Syu'aib Safura. Boleh dua orang anak, dua jantan, Azir dengan Jarshun. Jadi mas kahwin dia nya ambil upah gemala lembu 8 tahun. Comenya genak 10 tahun. Itulah mas kahwin mahal nikah. Payah dah nak cari tok tua lagu tu lah ni dak. Tak payah lah. Tak payah gini-gini tolong perah lembu 10 tahun. Lagu mana nak kena tu ni? Lepas tu siapa masa baliklah semula. Bila balik tu siapa tengah jalan. Siapa tengah jalan tu terjadilah di kaki bukit Tursina tu dia nampak api tu kan. Nampak api. Jadi kerana siang kau anak dengan bini malam ni sejuk ke apa, kurang-kurang kita boleh ambil api tu untuk memanah tubuh kita. Dan satu lagi boleh jadi cahaya. Cahaya tu maksud waktu tu waktu ke apa dia nak ambil api nak buat cahaya. Waktu malam lah gelap. Dia pun turut api tu. Turut api tu kau jauh. Dia turut api tu kau jauh. Dia turut api tu kau jauh. Berasa pelik dia pun potong semula. Bila potong api tu turut dia pula. Bila potong api tu turut dia. Dia pun turut semula lagi pula. Kalau kita kena lagu tu nak kata apa? Orang lain dah kita tidak api dah ni. Last sekali tu sebenarnya siapa? Tu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia berada mana? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lembah suci, tempat suci yang bernama Tuwa. Jadi ikhlas nak tanggal ke selipamu. Jumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan tanya, gapo dia? Tanganmu tu ada gapo? Tuhan tanya. Dia ayat gapo tangan dia? Tukak dia tu. Ni tungkak aku. Lepas tu dia cerita pula. Tukak dia ni. Nombor 1, tukak dia ni digunakan untuk menampung tubuh dia. Maksudnya teka jalan tu dia guna tukak ni. Dan tukak ni juga untuk mempertahankan diri. Yang kedua, tukak ni juga kerana gemala kambing, gemala lembu saat ni hak nak bedah daun-daun kayu, nak suruh gutuh pula daun kayu. Nak suruh luruh daun kayu, kambing boleh makan. Lepas tu lagi guna untuk ambak-ambak kambing ni, suruh satu kambing-kambing hak jauh. Dia tengok sini, walaupun nampak benda tu kecil, betul jawapan dia. Tapi sini ulama-ulama ambil iktibar, benda hak Tuhan tanya tu simple, pendek. Gapo tangan kananmu? Patut jawab gapo? Tukak aku. Cukup lah. Sebab tanya gapo tangan ni? Tukak. Tapi dia sebut tukak, dia cerita pula kegunaan tukak. Sini orang-orang psikologi dia ambil cerita daripada ayat ni. Kadang-kadang ada jenis sebahagian orang bila orang tanya tu patut jawab tu tak ada 15 saat habis dah. Tapi jenis orang suka kecek ni, orang tanya sependek tu setengah jam tak habis lagi. Contoh dah walau ni. Dia kata, "Ustaz, jam baru ke? Ustaz, jam baru ke?" Patut ke apa jawapan? Jam baru. Berarti mu tak tahu. Jam ni pelik sikit pada orang. Kalau nak beli pun bukan dalam ringgit. Sebab jam ni jam luar. Kena beli kok dolar. Berapa dolar. Lepas tu kelebihan jam ni kalau nyelam dalam laut, cermin tak pecah.
Nyelai dalam laut gini kena batu tak korang apa. Dia cerita tu dekat setengah jam pasal jam. Orang tanyanya jam baru ke? Tu je. Orang tanya jam baru ke patut? Jam baru. Berarti dia nak cerita jam dia tu. Ada tak orang lagu ni? Dia ada orang jenis suka cerita, suka menghurai tu. Patut jawab tak ada sampai 10 minit. 10 saat habis setengah jam tak habis lagi cerita jam dia. Jadi dia Tuhan suruh lepas. Bila lepas jadi apa tukar dia? Tukar dia jadi ular. Bila jadi ular, ngangor mulut tu, dia duduk situ kau dia nak lari, Nabi Musa. Dia duduk situ kau dia nak lari. Dia nak lari. Tuhan suruh tetap pendirianmu. Saat ni dia royak tukar ni lah mempertahankan diri dia. Bila tukar ni jadi ular, dia sendiri nak lari daripada benda dia kata pertahankan diri dia tu. Hak ni duk defend kita, jadi muka lain kita lari. Benda daripada kita kata ni hak pertahan diri. Nak rakyat sininya jangan berharap pada benda. Walaupun kita kata aku ada bedi, aku ada gon ni, harapan yang tinggi, letak siapa? Letak Tuhan. Tukak kau gapo kau, letak Tuhan. Jadi benda ni lah nak bawa gi ngadak Firaun. Izhaba ila Firaun innahu tagha. Gilah mu pada Firaun, sungguhnya dia sedang melampaui batas. Tapi Nabi Musa minta nak pergi sekali ngabar dia. Apa? Sebab dia ni seorang yang gagak, lidah dia tak lancar. Takut salah keceknya suka demo. Salah kecek orang buat leceh, orang buat main-main. Jadi Nabi Allah Harun ni Allah bagi lidah dia lancar, lidah dia fasih. Satu lagi ada riwayat sebut Nabi Musa ni asalnya molek tapi kerana dulu Firaun bui antara buah dengan bara tu, dia ambil bara tak mulut tu jadi lidah dia itu sikit. Jadi kecek pun tak jadi pasih, tak jadi lancar. Jadi dua orang ni gilah. Dalam surah Taha kan. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Gilah mu dua orang ni kecek molek-molek dengan dia. Faqula lahu qawlan layyinan, bahasa yang lembut, bahasa yang sopan santun. Moga-moga yatazakkar, dia ingat semula dia ni siapa? Hamba Tuhan, aw yakhsha, kau dia takut dengan azab Tuhan yang akan jatuh atas dia. Memang betul dah. Orang hak jenis gini dia tak boleh kecek keras. Dia sendiri tu keras dah, kita wi pula ayat keras dia jadi balah. Hak ni kita kata tuanku sebenarnya gini ayat tu lembut dia lain sikit walaupun dia tak sepakar dia dengar. Hak ni memang celakalah mengaku Tuhan. Gi wah tu dah. Pahlau bapak apa kita wi ayat-ayat lagu tu dah kau dia. Orang dia hak jenis lagu tu dah tak ada gapo. Walaupun gitu Firaun dengar kau tak dengar. Pahajak belawai pula. Panggil semua ahli sihir dia, pakat lepas tali, jadi apa tali tu? Jadi ular. Lepas tu Allah suruh buat lepas tukak dia. Tukak dia pun jadi ular juga. Amba dulu masa kecil-kecil, duk ingat kau ular tu besar sikit pada ular puak-puak ni je. Mana kita kata ular-ular puak ni kalau besar lengan kan, ular Nabi Musa besar apa? Tapi kalau kita baca dalam tafsir Ibn Katsir, gambaran dia tu, ular tu, kepala dia sama tinggi dengan atap istana Firaun. Maknanya besar sungguh ular dia. Siapa kau Firaun nak lari? Siapa kau orang lain nak cabut lari? Tengok ular tu. Last sekali ular tu makan. Ngak. Soso. Sinilah ahli sihir nampak. Kalaulah benda tu sihir, dia boleh jadi ular. Tapi dia tak boleh makan hak sihir lain. Hak ni kalau makan sihir lain ni bukan sihir dah ni. Hak ni mukjizat sungguh ni. Sebab tu dia kata kami beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun selalu. Dia tahu dah, ni mukjizat. Tapi bila mereka nak beriman, Firaun kata, minta izin aku dulu. Kau tak? Oh, siapa kena minta izin dia? Hebat Firaun ni. Orang tu nak beriman. Kau orang tu tak beriman tu, mu tanya aku dulu. Kau tak yang nak tubik agama ni, tubik kepercayaan ni, tak saya dengar kata aku tu. Last sekali, kena igat. Kena hukum. Kalau tuan-tuan perhati, ni lah Internal Security Act, ISA mula-mula tahun kau ni lah. Tahanan tanpa bicara, tak buat gapo, igat tu. Dan sekali dia seksa orang Bani Israel, kalah. Siapa kau Bani Israel ni merintih dah. Nabi Musa bila nak mari pertolongan Tuhan. Bila nak mari pertolongan Tuhan. Last sekali bila Nabi Musa doa, mari 10 bala tu kan. Ada katak, ada belalang, ada gapo lagi jenis darah merah macam-macam hak 10 tu kugutu lah macam-macam. Oh mari masuk turak minta semula supaya Tuhan tarik. Doa pula Musa tarik. Bila tarik baik ke tak baik?
Tak boleh pakai kerja orang lagu ni. Dia janji saja. Dia janji, tak buat. Last sekali, siapa masa kita nak tubik dah. Tuhan suruh tubik dah. Nyanyi kalau duk Mesir lagi, depa duk buat nyanyi semua. Tubiklah Nabi Musa mengepalai dengan abang dia Harun. Nak tubik malam tu tak jumpa jalan weh. Tak jumpa jalan. Jadi padahal kampung kita dah tanya nak tubik tu tak terlekat. Patut jalan nak pergi macam kok ni dah tak kena ni. Ke mana ni? Jalan nak pergi lepas ni besuk ke mana? Nak pergi jetih pun tak kena sekali. Kita tak lalu semua. Bila jadi tak kena, tak boleh nak tubik tu, sudahlah. Kalau Firaun tahu lagi berat ni ramai-ramai ni. Last sekali mari seorang orang tua. Orang tua ni bagi tahu, aku duk berasa lah. Aku tahu sebab apa jadi gini. Dia pun ceritalah. Dulu zaman nenek moyang kita dulu, kita asal bukan sini. Nenek moyang kita, orang-orang Palestin, orang-orang Bani Israel ni kita mari daripada bumi Kanaan tu. Tempat Nabi Yaqub dulu kan. Masa Nabi Yusuf mari tu, kita bukan asal sini. Nabi Yusuf dengan Bani Israel lain hak tok kita tu mari sini. Dan kita dah buat perjanjian. Perjanjian hak kita buat, kalau kita masuk sama-sama Mesir, kalau kita nak tubik esok pun biar tubik sekali belaka. Salah seorang hak janji tu Nabi Allah Yusuf hidup lagi masa tu. Aku duk rasa kalau kita nak tubik ni, kita kena pergi cari kubur Nabi Yusuf, korek mula, ambil mayat dia, buat tubik sekali. Baru jumpa jalan. Tapi masa ni seorang pun tak tahu kubur Nabi Yusuf duk mana. Ni zaman Nabi Musa dah ni. Nabi Yusuf dulu tak tahu kubur duk mana. Sudah kerja lah. Dah sekali tilik punya tilik, titih punya titih, ada lagi seorang makcik hak tahu. Makcik tua, dia seorang yang tahu duk mana kubur Nabi Yusuf. Dia cari. Jumpa makcik tu tanya, di man pulak makcik tu? Tak serayak. Tak serayak. Dia kata, aku boleh royak tapi janji dengan aku. Gapo Nabi Musa tanya? Penting ni. Biarlah janji gapo pun janji, kita cari. Dengan syarat berdoa kepada Tuhan, biar aku ni jadi jiremu dalam surga esok. Besar tu permintaan dia tu. Biar aku jadi jiremu dalam surga esok. Kalau kita tu Nabi dah, dijamin dah masuk syurga. Kalau kita nak janji gitu, kita sendiri pun tak boleh jamin lagi masuk syurga. Kodok tiba-tiba kita nak sanggup. Bila kita kata, Ustaz jamin jadi jiran saya dari syurga. Aku sendiri pun boleh tentu masuk lagi. Contoh nak ayatnya. Tapi nak ayat Nabi Musa ni, itulah besar. Jadi janjilah. Janji-janji carilah. Kena kau makam Nabi Allah Yusuf tu tergelam dah. Dia ada macam tasik kecil lah. Jadi buat lorong banyak, air tu surut gapo, gali-gali memang ada situ, bubuh dalam kanda dia, bubuh dalam bekas, usung. Usung tu baru terbuka jalan. Baru nampak jalan. Tubiklah. Sebenarnya kadang-kadang orang tanya tak. Cerita gini, kita kadang-kadang kita jarang baca hadis. Hadis ni banyak cerita Nabi. Antaranya tubiklah apa jadi cerita gini ni. Cerita gini sebenarnya asalnya Nabi ni, Nabi Muhammad tu, dia pergi ziarah sahabat-sahabat Arab-Arab Badui. Jadi bila siapa jumpa sahabat-sahabat ni, jumpa tu Nabi tanya, jumpa dengan aku ni, minta lah, mu nak minta gapo? Jadi sahabat Arab Badui ni, dia minta utah dengan Nabi. Bila Nabi kata gitu, dia minta utah. Utah ada susu. Berapa? Dengan ada susu ni, aku boleh minum susu utah ni, dan susu ni kalau lebih aku boleh jual. Sumber pendapatan. Dan seekor lagi dia nak utah ada seketing. Utah ada seketing ni usah iyah-iyah comel sebagai kenderaan dia. Bila dia minta lagu ni, siapa Nabi tubik? Apa mu tak minta dengan aku satu benda seperti wanita tua Bani Israel minta dengan Nabi Musa. Bila Nabi tubik gini, sahabat pun jadi tertanya lah. Cerita gapo ni wahai Nabi Muhammad? Saat ni dia minta utah, Nabi tanya dia. Apa yang mu tak minta dengan aku seperti wanita tua Bani Israel minta dengan Nabi Musa? Sahabat pun jadi tanya, cerita gapo tu? Baru Nabi cerita, tubik cerita ni. Tubik cerita yang mana bila Nabi Musa tanya nak gapo tu, dia minta besar lalu. Jiran Nabi. Patut orang Badui ni kata, kalau kita lah, duk kita, Nabi tanya, nak minta gapo? Nak jadi kekasihmu, wahai Rasulullah. Nak duk dekat denganmu dalam syurga, wahai Rasulullah. Akhirat besok nak syafaat, kita minta benda-benda gitu. Tapi kita minta utos keting. Nabi. Kalau contoh hari ni, kalau orang tanya nak gapo? Kereta sebutir, rumah sebutir. Lagu tu yang minta.
Faham tak? Hadis dia asal gitu. Jadilah Tubik cerita ni. Jadi Tubik pun terlekat pula. Terlekat ke apa? Depan tu ada ke apa? Laut Merah. Laut Merah ni bukan hak tengah sebenarnya. Kalau kita tengok peta tu hak bucu dah. Bucu no tanah. Bucu no tanah hak ustaz ujung tu. Sini hak tempat nak litah. Hak nak litah ni sini. Sebab tu pendek litah dia. Kalau nak litah hak laut sungguh, dah Firaun ambak. Kalau laut hak besar, kita kata kita ni nak laut Cina Selatan ni nak pergi ke Filipina. Dah tak agak-agak. Dah Belanda. Sebabnya pendek. Sebab bucu nu tanah besar, sini je. Jadi bila litah tu sebenarnya itu apa tukak pan belah dua tu litah, siapa habis Bani Israel, Firaun duk tengah dah ni, katuk semula. Nak royaknya gelojuhnya nak ambak, gelojuhnya nak widan Nabi Musa, nak balas dendam. Kalau mikir sekerak berhenti, tak usah lalu kau ni. Tak kau nu. Kau nu ada tanah besar boleh pergi, tapi nak royaknya memang nak mampus dalam tu dah. Cerita dia gitulah. Serupalah kita kata awal saat ni, berhati-hati dengan kelahiran Nabi Musa. Walaupun kita ambil sikap berhati-hati, waspada, tapi takdir Tuhan lebih besar lagi pada kita berhati-hati. Memang nak kita mampu dengan dia dah. Jadi marilah beringat kau, berjaga-jaga kau, security kau, gapo kau, dia tak jadi hijau belaka. Benda tu patut ada, kita kata tak. Bila nak jadi benda musibah, beringat. Tapi nak oyaknya, takdir Tuhan besar lagi. Sedia perahu, sedia lilin, sedia gapo, mari besar sungguh. Pas kita anyuk. Tapi hak sedia-sedia tadi comel lah. Kita sedia lilin, takut gelap, sedia makanan, sedia ikan sardin, sedia beras, sedia perahu tu betul. Tapi hak Tuhan naknya, mari hak besar, tak ada gapo hak sedia pun. Takdir dia. Jadi lepas sana di Semenanjung Sinai. Sekala duduk boleh makan lah. Moga kau lupa. Ni duduk di mana ni? Bumi gersang, pada pasir, tanduh. Dulu kita kata susah-susah pun action tak. Mungkin jam mana kau lupa. Biarlah nyapu sapah pun. Tapi nak ayat duduk kau lupa. Tapi lah ni duduk lagu ni. Seksa pun dulu boleh makan, seksa dulu boleh minum, seksa dulu ada rumah, kerja berat pun. Hak ni tak ada apa satu kita ni. Nak kerja, nak cucuk tanah, moga pergi dengan kosong belaka. Akhir sekali Allah bui hak molek-molek. Setiap kali mereka jalan tengah panas tu ada wa anzalna alaikumul ghamam. Ada awan. Jadi teduh semua hak kita jalan tu. Satu tempat lain panas, tempat kita lalu tu teduh, lepas tu turun sejuk, rasa nyaman. Lepas tu daga air. Wa izistasqa apa tu? Fakul nadrib bi asaqal hajar fam fajarat min husnata asyrata aina. Nabi Musa pukul terpancar 12 mata air. Jadi masing-masing suku 12 tu tahu duk mana mata air puak dia. Bui mata air. Lapar, turun pula manna wasalwa kan. Banyaklah dalam tu. Lah sekali bila siapa di bumi Kanaan, Tara ni, inilah bumi hak Tuhan janji hak nak win kita. Tubik Mesir Tuhan nak win ni. Tapi dalam tu orang Kanaan tu jenis jenis hak tubuh-tubuh sedap. Kena perang dululah. Bukan tanah kosong ni nak bui ni. Kita senang pergi bukit tanah kosong. Nak pergi apa? Nak pergi tebah ke nak pergi gapo tak ada gua satu. Tapi kita kata dalam tanah tu ada rimau. Lagu mana serah? Berasa nak pergi kau tak pergi. Rimau ada, gajah ada, serigala ada. Rasa lain dah dia. Hak ni bukan tanah kosong, ada orang, ada tuan. Tapi nak tu kena perang. Perang pula tu hajami menang. Payah nak cari lagu ni. Suruh perang ada jaminan pula kalau mau perang menang. Sebab kita kata gocoh. Mungkin gocoh. Ayah kata aku jamin menang mu. Ayah jamin pula. Gocoh ni menang. Siapa dia tak say gocoh? Tu hajami menang nakut lagi. Siapa kau Nabi Harun mati? Wafat Nabi Harun. Nabi Musa pun wafat tak ada masuk. Serabut pala ni. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Gilah mu wahai Musa, ajak Tuhanmu sekali gilah perang. Kami tunggu sini. Kalau benar kami masuk, kalau kalah kami lari. Celupa tak celupa? Celupa tu pada suruh ajak Tuhan sekali. Izhab anta, gilah mu wa rabbuka, ajak Tuhanmu sekali. Tu celupa lah kita panggil.
Dia tak sen nakut. Cerita Bani Israel nakut perang ni bukan zaman elok ni, nakut perang, nakut mati. Dulu lagi. Nah, bila celupan ni sebenarnya Allah tarik balik dah tu. Dan waktu serabut ni, zaman teka tu saat-saat Allah nak panggil dah Nabi Allah Musa. Turunlah malaikat Israel berupa orang. Suruh tanya Nabi Musa, "Wahai Musa, aku ni malaikat Israel. Aku mari ni permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak tanya mu. Pertamanya mu nak mati ni, nak mati umur hak Tuhan tetap ke ataupun umur tu mu nak tambah? Hak Tuhan tetap ada dah umur sikit-sikit, kalau mu nak tambah pun boleh. Oh, kalau mari lagu ni kita ke mana? Sedap pasal dia. Tengok hadis Bukhari Muslim ada hadis ni. Dari buah tajuk ke apa? Tajuk Nabi Musa napa malaikat Israel. Mari tanya umur, kita kata tetap sikit-sikit, lepas tu kalau nak tambah boleh. Tapi walaupun bunyi sedap nak tambah boleh, kita ni tengah serabut kepala dengan orang kawan kita ni. Mari tanya bak mati, tak kena masa. Tu boleh napa tu. Nabi Musa napa Israel tu bik mata tuan-tuan. Buka hadis. Terkeluar mata. Israel naik dengan mata hak rosak, hak punah saat ni. Pergi ngadu ke Tuhan, bapa muata aku kepada manusia hak tak seka mati. Lalu Allah memperelokkan kembali mata Israel. Turun semula tanya dia. Nak royak sininya serupalah gini. Kita ni duk kerja tadi boh marah tak berhenti. Dengan boh marah tak berhenti singgahlah kelik kedai kopi. Nak tenang hati, ya Allah letih. Kena marah koboh. Jak pagi sampai tengah hari kena marah koboh. Minum air. Lambat jadinya kelik. Muka duk berhenti kedai kopi. Kelik tu kerana lambat. Bini pulak ngepek. Bini ngepek pulak. Lepas tu anak ayah nak goni, bapa ayah tak beli goni serabut kanak, tiba-tiba orang ketuk pintu, "Ustaz, bila nak mati?" Ayat tu kak naik goni kan dia. Ustaz nak mati hak all tu tetap ke? Ustaz nak mati nak tambah? Bui tanya soalan tu hak kita tengah serabut. Kena boleh napa lah. Paling dekat pun perambat balik. Turun sekali, kalau nak mati umur tertu, umur tu lah. Kalau nak tambah, cari lembu. Cari lembu, duduk alik belakang lembu. Ni, tapak tangan ni letak atas punggung lembu. Penuh tapak tangan ni kita kata ni. Kita kata punggung lembu, kita letak tapak tangan, kita ukur tapak tangan ni di belakang lembu, agak-agak bulu hak kena penuh tapak tangan ni berapa lah bulu? Berapa lah bulu sepenuh tapak tangan ni? Banyak tak? Sini malaikat Israel kata selah bulu tambah setahun umur. Selah bulu tambah setahun. Kat penuh tapak tangan ni kita kata kalau lah 3,000 bulu, 3,000 tahun. Kalau Nabi Musa pilih hak tambah, hidup lagi tak dia lah ni? Hidup lagi. Tapi nak ayat takdir Tuhan tu tak jadilah benda tu. Dia akan pilih hak mana? Dia akan pilih hak mati ikut Tuhan tetap. Jadi dia nak mati, dia malu dah. Sebab perangai umat dia. Dia nak mati sini ni. Tempat yang dijanjikan. Tapi dia kata aku nak mati kalau duduk. Kalau kita kata, ni belah ni luar, belah ni bumi Palestin. Orang duduk sini sore, ambil batu seputih, pekong habis derah. Jauh mana pergi? Pergi alah kat mana? Pergi alah kat luar. Hak alik puak dia saat ni, situlah kalau boleh nak mati. Sebab nak mati dalam ni serah malu dah Tuhan dengan perangai orang kita ni. Jadi dia mati dekatlah dengan sempadan, dekat Gunung Nebu di Jordan. Nabi sebut ni di Madinah. Nabi kata kalau kita duduk situ akan ketunjuk di mana makam Nabi Allah Musa, di atas tanah yang berbatu-batuan merah. Warna tanah tu merah. Sebab kita ni duduk Madinah, aku tak boleh nak tunjuk. Kalau aku tengah cerita ni duduk situ, aku tunjuk mana kubur Nabi Musa tu. Tu hadis panjang Bukhari Muslim. Lepas tu hak bawa masuk siapa dia? Hak bawa masuk pembantu Nabi Musa. Hak dulu dia lah teman Nabi Musa, bawa ikan hak pergi cari Nabi Khidir dulu. Dalam surah Kahfi tu kan, Nabi Musa bawa teman tu. Dalam baku tu ada ikan. Siapa dia je bawa tu? Nabi Yusha. Nabi Yusha tu cicit Nabi Yusuf tu. Yusha bin Nun bin Yufraim. Yufraim bin Yusuf alaihissalam. Anak beranak dia lah, Bani Israel juga. Yusha pun masuk perang lah. Perang tu hari Jumaat. Perang hari Jumaat, sapalah waktu asar hari Jumaat. Perang-perang tu nak menedah tapi banyak lagi musuh rusing.
Nabi Yusha rusing. Berapa je rusing tu? Takut perang ni tak ada menang sampai waktu malam. Sebab tu petang Jumaat. Waktu asar petang Jumaat, kalau rapat kau ngorek dia jadi malam ke apa? Dia jadi malam Sabtu. Ingat, di sisi orang Yahudi, Bani Israel, Sabtu ni hari mulia, hari Sabat dia panggil. Hari Sabtu tak boleh baloh, hari Sabtu tak boleh perang, hari Sabtu tak boleh menumpahkan darah, hari Sabtu tak boleh bunuh. Bila perang-perang rapat ke malam, kita kena berhenti. Orang tak apa nak bunuh kita pun, kita tak boleh dah. Untung alik siapa? Kita ngorek dah. Kena berhentilah, hari Sabtu tak boleh. Kita yang berhenti, orang tak berhenti. Orang boleh cocok, orang boleh rodok, orang boleh panah, rugi. Jadi nak belah mana pun kena menang sebelum waktu ngorek siapa. Waktu ni lah dia minta kepada Tuhan buat kerana matahari tu jadi berhenti jalan. Duduk situ. Cari hadis matahari tertahan di tangan Nabi Allah Yusha. Jadi waktu tu tak jalan lah. Kita kata kalau 4.30 duduk 4.30 situ ya. Ten pun 4.30. Kokeng pun 4.30. Lah sekali benar tu baru matahari gerak semula. Maluk masuklah dalam tu. Dialah jadi raja pertama, Yusha bin Nun. Mati Yusha, raja kedua, Khalid bin Yuqanna. Mati Khalid, raja ketiga, Hizkil bin Buza. Lepas Hizkil bin Buza, marilah zaman pemerintahan para hakim. Sebab tak ada dah lepas 3 orang ni tokoh hebat. Jadi dia latih 12 orang hakim. 12 orang hakim ni daripada 12 keturunan tadi lah. Raubin latih seorang hakim, Syamun seorang hakim, Lewi seorang hakim, Yahuza seorang hakim, keluarga Nabi Yusuf seorang hakim. Jadi mari seorang hakim hok bisa tu jadi 12 orang hakim. Dalam kitab sebut apa? Otnil, Ehud, Samgar, Deborah, Tola, Gideon, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdun, Simpson. 12 orang. Simpson tu Nabi tu, nombor 12 tu. Ni pun ada dalam hadis Nabi cerita di akhirat esok ada Nabi dia masuk syurga beribu-ribu belakang dia umat dia. Ada Nabi masuk syurga ratus-ratus belakang dia. Ada Nabi masuk syurga puluh-puluh. Ada Nabi seorang pengikut pun tak ada. Dia bawa pedang dia yang masuk dalam syurga. Tak ada pengikut seorang rabuk. Dia bawa pedang je. Siapa dia? Itulah Nabi Simpson. Samson. Syamun dalam bahasa Arab, Syamun. Inggeris sebut Samson and Delilah. Sebab dia berhiperang. Dia perang ni kalau setakat ratus-ratus ribu-ribu tu pada dia seorang. Bangunan tiang-tiang gen ini pada dia tolak habis betul. Dia gagah sungguh, kuat sungguh. Rahsia dia pada rambut dia hak panjang tu. Jadi bila musuh ni takut pada dia, musuh guna bini dia. Bini dia sebutlah cara nak pelemuh dia, kena kerak rambut dia, dan kita kena ikat tubuh dia dengan rambut dia sendiri. Jadi upah orang tu, upah orang ni, boleh kerak rambut dia, boleh ikat tubuh dia dengan rambut dia. Lemahlah dia. Jadi orang pun ikat dia di tiang. Buta mata dia. Siapa dia tu, kira minta dengan Tuhan, nazar lah. Kalau Tuhan wis mula penglihatan dia, Tuhan wis mula kuat dia, dia tak akan berhenti berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan. Tuhan wis sungguh. Tu balik kurang habis lain tu mampu habis. Jadi bila dengar dia nak jihad 1000 bulan ni, sahabat dengar cerita Nabi, untungnya umat zaman dulu Tuhan bui umur panjang-panjang. Kita jihad sementara 2-3 hari, dia boleh jihad 1000 bulan. Dengar keluhan sahabat ni, duduk tak lama Jibril mari. Builah serupa sahabat minta, iaitu malam Lailatul Qadar. Sama seperti beribadah selama 1000 bulan. Inilah cerita Nabi Simpson. Lepas tu zaman Nabi Samuel, marilah minta pula seorang pemimpin. Masa ni lah tubik cerita Talut tu. Talut yang Jaluk ujung surah Baqarah tu. Talut nak perang dengan Jaluk. Komander perang Talut tu Nabi Allah Daud. Masa tu umur dia baru 19. Lepas Talut meninggal, naiklah Nabi Daud jadi raja. Inilah zaman harmoni sungguh Yahudi Bani Israel. Zaman paling aman duduk bawah Nabi Daud meninggal, duduk bawah Sulaiman lagi lah. Sebab Nabi Sulaiman ni angin pun dia boleh tawan, binatang pun dia boleh kecek, ifrit pun dia boleh tundukkan. Memang sebaik-baik kerajaan Daud dengan Sulaiman. Lepas mati tu baru kecoh buat dia.